Amalan tak semua Allah terima. Amal yang kita buat, solat subuh pagi tadi, kita baca Quran, semalam kita sedekah, petang semalam kita tolong orang, semua amalan yang ikhlas sahaja yang akan diangkat menembusi 7 langit. Kalau yang tidak ikhlas, dia ikut kekuatan yang ada pada amalan tu, keikhlasan yang ada pada amalan itu. Sebab itu ada hadis Nabi sebut, ada amalan dan ibadat yang kalian lakukan, dia hanya naik beberapa kaki saja daripada kepala kamu, kemudian dia menghilang seperti debu yang berterbangan. Dihilang macam tu je. Sebab tu bila tengok dalam buku amalan nanti, kita ingat kita solat. Bila tengok dalam buku amalan kita, dicatat oleh malaikat letih dan dahaga sahaja. Tak ada. Lalu kita bertanya kepada Allah, wahai Allah, mana puasa saya 20 tahun? Wahai Allah, dulu saya tak solat, tapi ada juga saya solat sikit-sikit. Saya tak nampak pun solat tu, wahai Allah. Allah kata, solat itu tidak diterima dan tidak diangkat kepada aku. Han tak terima. Dan sebab itu, antara doanya untuk saya dan kita semua minta, semua kita, siapa pun kita, sahabat menangis-nangis, risau Allah tidak menerima amalan. Sahabat yang dah hebat, kita sembahyang pun tak penuh lagi, tak? Maka mohon dengan Allah untuk Allah terima amalan ibadat yang dilakukan seharian oleh kita semua.